negara. Sedang hadirin tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Maka dalam menghasilkan mawaddah warahmah, kita perlu lihat beberapa tanggungjawab yang sepatutnya dilaksanakan oleh suami dan juga isteri. Kalau dilihat pada Islam ni dia kira ajak kira cukup lengkap sempurna. Sebelum kahwin dia ada ilmu dia. Semasa kahwin dia ada ilmu dia yang dia beri. Nak bercerai pun, setelah bercerai pun dia ada ilmu dia. Sebelum kahwin contohnya, dia bagi ilmu dalam nak pilih bini, dan perempuan nak pilih tok lelaki. Kata Nabi, kalau dalam hadis yang masyhur, yang kebanyakan kita tahu, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tunkahul mar'a li arba', limaliha ataupun limaliha wa li hasabiha wa li jamaliha wa li diniha fadfar bidati din." Kalimat dia ada, iaitu dinikahi wanita itu kerana 4 perkara. Yang pertama sekali kerana apa? Kerana harta benda dia. Dan yang kedua kerana keturunan dia. Dan yang ketiga kerana kecantikan dia. Dan yang keempat kerana agama dia. Maka berpeganglah kamu dengan agama yang niscaya ia akan menguntungkan kamu. Itu Nabi SAW dah bagi dah. Islam dah ajak sebelum nak nikah berpilih bini dulu. Begitu juga bagi wanita. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dengan syarat yang sahih, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi wanita, "Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu. Illa taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir." Ataupun arid. Bagi wanita-wanita sekiranya telah datang kepada mereka lelaki-lelaki yang diredai agamanya dan juga akhlaknya, maka nikahilah mereka. Kalau hamba tak nikah dengan lelaki-lelaki yang baru ni, niscaya akan berlaku keburukan di atas muka bumi dan kerosakan yang begitu besar. Fitnah dan kerosakan yang begitu besar. Betul dan pasti. Ini ilmu sebelum kahwin baru kena pilih dulu untuk lelaki. Dan bagi lelaki yang baru kena pilih dulu gini, jangan pakai dua rumah tengok dia licin, jalan. Dan perempuan tengok smart sikit, jalan. Tak boleh. Ini yang berlaku pada hari ini, tuan-tuan dan puan sekalian, bila pemilihan ini tidak diasaskan kepada agama. Kerana itu Imam Ahmad bin Hanbal satu ulasan yang cukup menarik terhadap hadis Nabi SAW tadi. Dia kata, pasal apa Nabi ini dia letak perkataan agama itu di akhir hadis. Dinikahi wanita itu pada 4 perkara. Nabi mula dengan harta dulu, lepas tu keturunan, lepas tu cantik, lepas tu baru agama. Pasti tak letak agama dulu. Kalau sekiranya agama itu penting, dahulukan agama. Tadi Imam Ahmad bin Hanbal dikirkan daripadanya hikmah perkataan Nabi SAW supaya manusia ini berkesanggupan, sanggup mengorbankan dirinya untuk agama. Bagaimana? Okey. Seorang lelaki, dia tengok seorang perempuan. Kita ambil orang lelaki A, lelaki B. Si lelaki A ni dia tengok perempuan, dia cari yang beragama tu. Dia tengok yang beragama tu. Tengok yang beragama, cari yang mana yang beragama. Okey, tiba-tiba dia dimaklumkan si fulan wanita ni beragama. Dia pun nak fikir anak bimbingan lah. Tengok, Allah, muka yang tak boleh nak pergi. Contoh, kita bagi contoh lah ni. Hidung ni tak berapa nak kenal sangat dengan aku nanti dia pun boleh piak sikit. Tinggi sangat. Contoh. Jadi dia tinggalkan wanita tersebut sedangkan dia telah mengetahui tentang kedudukan agama, pegangan agama wanita tersebut. Jadi dia telah menepikan agama kerana dunia. Seorang lagi lelaki
CB dia tengok dulu. Dia ni harta banyak tak banyak, keturunan bagus tak bagus, lawa tak lawa. Dia pilih hati dulu. Tak lawa bukan mau. Lepas tu jumpa orang yang cantik, lawa, cukup lengkap semua, ketak, okey. Kemudian salah, keturunan bagus. Tiba-tiba dia mendapati dia ni agama tak bagus. Dia tengok agama yang keempat. Jadi dia tinggal wanita tersebut semata-mata kerana agama. Dia sanggup mengenepikan dunia. Mengapa si B ni lebih baik daripada si A, sedangkan kalau nak ikut kedua-duanya hampir sama? Kerana kita umat Islam, umat Muhammad, hamba Allah, kita disuruh seimbangkan antara dunia dan akhirat. Kita jangan lupa dunia juga. Kita jangan lupa keindahan-keindahan di atas muka bumi yang Allah Subhanahu wa taala suruh kita ambil manfaat daripadanya. Kita jangan lupa harta, kita jangan lupa keturunan, kita jangan lupa keindahan, kecantikan. Wala tansa nasibaka minad dunya. Kena seimbang dunia dengan akhirat. Sebab tu dunia pun kita kena tengok berhati. Lepas tu kita tutup dengan pilihan akhirat yang terakhir. Jadi ini cukup cantik susunan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Itu juga bagi wanita. Perempuan yang ada dia kata ni hadis ni bukan untuk dia, untuk dia juga. Semacamnya dia nak tengok lelaki, dia nak pernah tengok lelaki ni bagus tak bagus, yang letak banyak ke tidak ni, saya nak bagi aku makan apa, takkan makan sapu je dia ni. Kemudian dia nak pernah tengok juga keturunan baik tak baik. Ni keturunan lalu ni payah lagi. Dia kira balun lah. Salah-salah sikit pun nampak, salah-salah sikit pun nampak, tak boleh. Dan sebab itu benda ni berlaku dalam sejarah. Bila seorang wanita datang bertemu dengan Nabi, tanya, ya Rasulullah, aku nak nikah hak mana satu? Daripada dua orang lelaki. Kata Nabi, lelaki ni yang dengan lelaki ni kira bersama-sama dengan dia 24 jam tongkat. Maksud dia suka pukul. Lelaki ni pula dengan pasal apa? Dia tak ada duit Allah. Nak bagi makan aku belum tentu. Nampak bagaimana Nabi SAW. Dan bagaimana kisah seorang wanita yang diminta cerai daripada suami dia yang bernama Thabit bin Qais, yang mana di situ berlaku sejarah pensyariatan khuluk. Dia pergi kat Nabi, dia minta cerai. Masih boleh minta cerai. Pasal lelaki dia tu Allah Subhanahu wa taala bagi tak apa nak elok. Lelaki dia diriwayatkan dia rendah dan hitam, gemuk ke hitam. Jadi dia kata, ya Rasulullah, aku tak mau menderhakai perintah Allah. Dan aku tahu lelaki aku ini merupakan orang yang paling taat kepada Allah, tapi aku tak boleh. Lihat, ini saudara Tin dan saudara Wak dalam hadis. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, Nabi SAW menunjukkan tu cara menunjukkan keseimbangan yang Islam bagi antara dunia dan bukan kata Islam ni agama yang tak payah dunia ni tak payah langsung akhirat. Seimbang. Dan Islam dia bagi ilmu sebelum nak nikah pun dia dah sediakan. Apatah lagi ilmu yang berkaitan dengan urusan lagi nak buat penuhi majlis perkahwinan dan sebagainya. Kita nak cerita lagi banyak. Mungkin kita boleh sentuh sikit penuhi kahwin akhir-akhir ini yang apa nak abang ke mana kan?